Ui. Oh. Kacau dah pun keluar trailer dia. So, saya tak sabar. Kita react sama-sama. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. So, macam mana Fik? Kita nak tunggu je ke sampai macam ada bunyi-bunyi pelik? Atau macam ada bau busuk? Atau macam-macam lagi lah yang macam-macam biasa? Kali ni lain sikit. Aku nak korang rasa tak macam selalu. Ui. Oh. Dia cakap dia ada dengar something. Color dia cantik ah. Hijau macam buku tu. Macam ada orang kacau dia. Dan dia nak bunuh diri. Hai, okey. Wih, tak sabar. Saya adalah antara peminat kacau yang sangat-sangat minat. Ini bukti dia. Saya ada novel kacau yang terbitan 2014 and I've been reading it non-stop. Antara babak yang paling saya suka dalam ni dan juga apa yang saya dah tengok dekat trailer tu adalah babak tarik rambut. Saya tak sabar. Bila dia keluar? Tak ingat. Dan apa pun guys, jadilah penonton yang setia. Terima kasih.